berusaha memastikan kedaulatan negara terus terjamin. Ada di kalangan ahli yang berhormat yang menyebut perjanjian ini menggadaikan negara tercinta kita. Saya ingin bertanya kembali, adakah yang berhormat maksudkan para pejabat awam ini juga mahu menggadaikan negara? 36 Tan Sri Yang di-Pertua dan berhujah dengan fakta. Duduklah. Tan Sri, Sudahlah, duduklah. 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 Engkau parti pun tak ada lah. Duduk. Don't hide behind civil servants. Kawan macam jangan Cakap hina dia pejabat apa? Duduk. awam. Duduk semua. Saya gantung pasal duduklah bengi. Tidak ada Dia celahan. yang Tidak ada celahan. Mungkin macam datang lewat. Tidak ada celahan. Datang awal lain kali. Yang di-Pertua itu bukan celahan, itu peraturan. Duduk. Itu peraturan dewan. Duduk. Satu. Saya kata selepas menteri besok akan ada. Esok nak cakap. Adakah peraturan Ketua tak boleh Dewan. dibangun disebut? Ketua Dewan. Saya kata duduk. Habiskan menteri. Ya, tinggal 2 minit je. Tan Sri dah betul. Pada akhirnya isu ini bukan tentang saya atau mana-mana parti politik. Isu ini tentang masa depan pekerjaan dan punca rezeki jutaan rakyat Malaysia. Ada daya saing perusahaan kita dan juga kedudukan ekonomi negara dalam dunia yang kian tidak menentu. Itu amanah kami sebagai kerajaan dan itu juga tanggungjawab bersama Dewan Yang Mulia ini. Sebab itu saya merayu kepada semua ahli yang berhormat. Kita boleh bersaing dalam politik tetapi dalam hal mempertahankan kepentingan ekonomi dan kedaulatan negara, kita mesti kukuh bersama, bersatu sebagai Malaysia. Satu suara yang jelas, tegas dan bermaruah. Jangan biarkan orang luar memecah belahkan kita. Sememangnya dunia sedang memerhati bagaimana kita bertindak balas walaupun dihimpit pelbagai tekanan. Ini bukan satu situasi yang ideal, tetapi kita bersama-sama mencari penyelesaian yang mampu melindungi kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat. Biar dunia lihat bahawa Malaysia bukan negara yang tunduk mengikut tunjuk mana-mana kuasa, tetapi negara yang dihormati dan disegani, mampu berunding dengan yakin, menjamin kedaulatan negara, mempertahankan haknya dan melindungi kepentingan rakyat. Sekian, terima kasih Tan Sri. kita bangun. Baik, Yang Berhormat. Sekarang tamatlah sesi penerangan Yang Berhormat Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri. Besok 30 hari bulan, saya ulangi, besok 30 hari bulan ialah waktu untuk Menteri menggulung, Menteri MITI. Jadi ada apa soalan boleh kemukakan besok. Satu lagi ingatan saya, take my word for this. Siapa-siapa juga sama belah sini atau belah sini yang menghina pejabat awam, I will take action. I will take action. Anda boleh komen tentang ahli politik. Do not. Jangan komen lagi, dengar dulu. Jangan sebut, jangan kutuk, jangan. You nak tanya menteri kita tidak puas hati terhadap itu lain. Jangan hina pejabat awam. Period. Tapi bila You want me to produce apa yang saya tengok, ada apa yang hantar pada saya? Don't challenge me, please. Ada orang kutuk KSU, ada orang kutuk macam-macam. Don't do that. So don't do that. Saya nak remind, tak payah bangun. Saya bagi pilihan, besok kita akan mulakan sesi di peringkat dasar untuk menteri-menteri jawab. Anda boleh bertanya menteri. Macam duduk, semua duduk dulu. Duduk semua. Duduk, please. Reminder saya, anda boleh kritik menteri. Anda boleh kritik timbalan menteri. Jangan kaitkan penjawat awam. That's what I'm saying. If that sentence too plain you don't understand, I'm so sorry. Jangan tanya saya. I am telling you now. No, don't ask me. Saya kata bila esok you bertanya dengan menteri, straightforward. Jangan kaitkan dengan penjawat awam. Itu saja. Silakan, Pak. Tan Sri Speaker, kalau saya boleh, terima kasih penjelasan Tan Sri Speaker berkaitan dengan pertanyaan esok. Jadi saya mohon pada Tan Sri Speaker untuk Menteri MITI esok bagi masa sepanjang-panjangnya untuk Menteri MITI berbahas. Be fair to him. Yang tu you ask me, bukan menteri. Ask me. Tak, ya, saya minta dengan Okay, Tan Sri Speaker bagi masa seluas-luasnya untuk Menteri MITI menjawab sebarang pertanyaan daripada pihak kami kerana itulah hanya ruang yang ada. Terima kasih. Baik, besok minta kebenaran pada saya. Apa lagi, Pak? 18.1 Tan Sri Yang Pertua. Ya. Ya, selari dan senada dengan Putrajaya, saya dah hantar usul semalam dan saya harap
Kalau Tan Sri boleh bagi persidangan khas, esok Menteri MITI bagilah seluas-luas masa supaya kami boleh grill dia sampai kami puas hati. Setuju semua? Rakyat nak tahu. Rakyat nak tahu jawapan terperinci setiap butiran perkataan koma dan istilah shawl itu sendiri. Kita nak tahu. Jadi perlu Tan Sri, rakyat Okey. Okey, Permintaan itu bukan ditujukan kepada menteri, permintaan itu ditujukan kepada saya. Bolehkah Yang Berhormat Speaker mempertimbangkan? That should be the ayat. Ya. Tan Sri Dipertua, bolehkah Tan Sri mempertimbangkan usul saya? That's good, Sultan. Terima kasih, Itu Tan Sri. yang baik. Okey. Jangan tuju pada menteri. Ya, Speaker, Hormat. sehubungan dengan apa yang dikatakan oleh Majlis. Yes. Masa menteri menggulung sebenarnya menjawab apa yang kita tanya. Ya. Jadi kalau Speaker boleh beri ruang tersebut, kita ucap Itu terima kasih kuasa banyak. saya. Saya akan berikan, insyaAllah. Okey, terima kasih banyak-banyak.